Ini anak ceritanya, siaknya. Siak hadis Jarir di atas mengisyaratkan bahawa sememangnya ada kaitan yang rapat di antara orang-orang yang menjaga sembahyang subuh dan asar dengan keistimewaan melihat Allah di akhirat nanti. Itulah kelebihan dia. Dia ada kaitan. Apa yang dia suruh dia jaga sangat? Apa yang kelebihan? Kelebihannya duduk mana? Dapat tengok Tuhan. Dapat tengok Tuhan ni, akhirat kita akan jumpa dalam perbincangan akhirat. Ini nikmat yang paling istimewa dalam syurga. Bila tengok lain dia tak sila ahli syurga. Tu dia kaitkan dengan sembahyang ni. Nikmat yang paling istimewa tengok Tuhan. Setelah Tuhan bui-bui gotong-gotong di belakang, tak ada ahli syurga lebih suka daripada dia mereka melihat Tuhan. Akhirat akan ada hadis dia, kita akan bincang. Jadi kelebihan yang begitu istimewa, paling istimewa di dalam syurga boleh kerana ni baru kita tahu kelebihan dia. Sebelum pada ni kita tahu akibat dia. 2 bab sebelum pada ni. Akibat kalau tinggal, akibat kalau leka. Ni kalau jaga, apa kelebihan? Inilah kelebihan dia. Sebab itu dia letak sekali. Sebab orang yang kecek dia bukan orang biasa. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Jadi sifat percakapan dia tu memang dia ada kaitan lah. Kita kena fikir, kena kait belakang. Hak dia cerita tu bukan tentang benda dunia saja. Hak dunia ada kaitan dengan akhirat. Kaitan dengan akhirat ada di sudut mana? Dari sudut tu dapat nikmat yang paling besar, paling istimewa. Tak apalah. Jadi apa tu kelebihan? Itulah Imam Bukhari kata kelebihan sembahyang asar tu, kelebihan sembahyang subuh. Jadi ada kaitannya. Jadi melihat tu lagu mana? Tu nanti dulu. Dia kata pada suatu malam Jarir kata, kami ada sekalilah dengan Nabi. Nabi pun tengok bulan purnama. Betul lah masa tu dia pun kata, kamu akan dapat melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan ini. Tak ada sebarang kesulitan dalam melihat bulan ini. Mana dengan cukup selesa. Tengok tu, tak ada gangguan, tak ada bersesak-sesak, tak ada berbu-rebu, bertolak-tolakkan nak tengok, tak ada. Maknanya cukup selesa. Tengok dalam keadaan cukup selesa. Jadi setengah-setengah ulama mengatakan berdasarkan hadis-hadis yang lain, dia kata hadis ini ada latar belakangnya, ada sebab urut dia. Ada sahabat tanya bila Nabi SAW kata kita dapat tengok Tuhan kita, saya ini kalau tengok Tuhan semua manusia, semua daripada awal sampai akhir, sampai kiamat boleh tengok. Ini sahabat muskil, macam mana dapat boleh tengok belakang? Lalulah Nabi SAW kata, tengok bulan nampak? Patut ada terganggu kau nak tengok. Walaupun bulan ramai orang seluruh dunia tak boleh tengok. Patut bersesak-sesak kau jadi tolak-tolak kau nak tengok bulan. Dah, sebab dia jelas sangat. Tidak ada gangguan, tidak ada kesulitan. Kalau kita nak tengok dengan selesa, kita boleh pergi bing ke box itu tengok nak tengok. Tak ada siapa dia ganggu, kita boleh ganggu luas. Kalau kita nak tengok benda kecil, benda halu kan, berbu-bu kan, tengok kan, gitulah. Benda tidak jelas. Semua orang nak tengok anak bulan dia misalnya, anak bulan mana ni tu mana tengok sini tolak tu dah. Lagu tu tidak jelas, tidak terang. Ni tengok bulan purnama. Tu ya. Baiklah. Jadi di sini kena ingat banyak perkara lah. Tak apalah, kita akan bincangkan akan datang. Jadi Nabi SAW kata kita, kamu di sini maksudnya orang Islam. Orang kafir tak boleh tengok. Orang kafir, orang munafik tak boleh tengok Tuhan.
Ini kelebihan orang Islam. Baik, ada nota situ 971. Ini adalah salah satu nas yang terang dan dalil berupa hadis yang menjadi pegangan golongan ahli sunnah wal jamaah tentang orang-orang mukmin akan dapat melihat Allah di akhirat nanti dengan mata kepalanya. Ini mata ni, itu makna mata kepala tu, bukan mata hati. No, mata kepala. Ini salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ciri khusus, kalau kata ahli sunnah dia ada. Tidak akan jadi ahli sunnah kalau tak percaya ni. Tapi kalau orang tak percaya ni lah, dari segi akidah, kafir selalu. Tak lagi. Sebab itulah Mu'tazilah apa ni tak percaya ni, orang tak kata kafir lalu dengan sebab ni. Kalau ada orang kata kafir itu sebab lain. Sebab apa? Sebab mengikut ulama-ulama akidah lah, tidak tegas lagi, tidak jelas lagi setara tu. Boleh takwil lagi. Walaupun takwil lah tu jadi tak betul lah, tak kira. Di mana tidak mudah nak kafir-kafir ni, tidak mudah. Kena berlalu benar. Setahun ni akan datang kita akan kemukakan dalil-dalil daripada Quran. Ada, tapi masih boleh takwil. Tapi kalau akidah ahli sunnah jelas memang gini. Ni lah kita pegang. Cukup dah ni. Boleh jadi akidah dah. Lepas tu kalau berujuk dalil, kuat dah. Tapi kena soal jawab dululah. Tidak kata terang seperti qul huwallahu ahad, satu. So, terang. Dengan sebab itu tak ada dalam dunia ni, kalau orang nama Islam, nama apa ni, dia kalau nama Islam lah ikutlah dia aliran gapo pun, dia kata Tuhan dua. Tak ada. Buat tak terlajak nak tauhidkan Tuhan tu lah. Puak-puak Mu'tazilah dia menafikan sifat Tuhan. Dia menafikan. Buat tak terlajak nak tauhid lah. Dia kata Tuhan mendengar lagu mana? Dengan zat dia lah, bukan dengan sifat mendengar dia. Tu. Kalau kita pergi dalam perbahasan ilmu kalam panjang. Jadi kata dia mendengar. Apa? Kalau kita kata dia ada sifat pula, jadi dia macam memerlukan kepada sifat tu pula untuk mendengar. Sedangkan Tuhan ni maha kaya. Tengok bah panjang. Jadi dia dengar dengan diri dia sendiri. Dia tidak perlu kepada sifat mendengar. Dia kata begitu. Soal kita tak terima tu cerita lain. Hak tu tak apa. Hak tu memanglah kita tak terima. Tapi dia hujah dia. Bapa yang dia kata begitu, jadi banyak. Jadi tidak tauhid. Dia nak lari daripada syirik lah. Yang dia kata tauhid gitu tu. Tauhid dulu lah mula-mula. Sebelum bak semayang, bak apa kena kenal dulu Tuhan. Ya tak. Tidak lagu tu. Kita boleh imannya ada. Kitab Tauhid dulu ujung sekali. Di situ dia sebut banyaklah hadis-hadis tentang melihat Tuhan. Kita dapat melihat Tuhan. Percaya bahawa Allah akan dapat dilihat oleh orang-orang mukmin di akhirat nanti dengan mata kepalanya merupakan salah satu perkara yang telah diijma'kan oleh as-salafus salih dari kalangan sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Ini benda ijma' ni. Bagi kita akidah. Bagi kita. Orang yang tidak percaya lagu ni, kalau katakanlah dia tu Islam lagi pun, Islam ahli bid'ah, fasik. Kalau kata dia Islam lagi pun, dia jadi gitu. Tak sempurna lah. Tak sempurna lah. Dengan sebab tak ada ni. Tak ada. Ahli bid'ah. Lebih 30 orang sahabat telah meriwayatkan hadis-hadis ru'yah. Kita panggil ru'yah juga. Hak ru'yah bulan puasa nak raya tu ru'yah juga kan. Hak ni ru'yah juga. Tapi ru'yah ni dengan makna hadis-hadis tentang orang-orang mukmin akan dapat melihat Allah di akhirat nanti. Lebih 30 orang sahabat.
Antara mereka ialah Abu Bakar, Ali bin Abi Talib, dan tengok nama ada situ itulah. Lama gitu mau. Hakikatnya hadis-hadis ru'yah telah mencapai tahap mutawatirul makna atau tawaturul qadril mushtarak. Itu istilah tawatur, hadis mutawatir, iaitu hadis yang maknanya mutawatir. Bukan lafaznya mutawatir, tapi makna dia, maksud dia tu mutawatir. Mutawatir ni dia hadis ni ada banyak kan. Mutawatir, ada ahad. Ahad tu tak sampai ke peringkat mutawatir lah. Mutawatir ni ramai terlanjur. Di setiap peringkat tu meriwayatkannya, dan orang yang meriwayatkannya tu orang baik-baik, orang beragama berlaku. Ramai, tidak mungkin seramat tu boleh pakat untuk buat benda macam tu, untuk mengada-ngadakannya, tak mungkin. Itu mutawatir lah. Seperti kita kata tadi kan, Kuala Lumpur tu ada ke tak ada? Kuala Lumpur tu berapa orang? Tak ada dah. Tak boleh nak bilang. Mutawatir lagu tu. Tak mungkin seramai ni nak pelawak dah. Nak kata Kuala Lumpur tu tak ada tu ada dah. Tak ada apa, kita pergi dah sendiri dah. Orang pergi sendiri ada, juga baik royak pun ada, dalam TV pun royak, dalam radio pun royak, dalam buku pun ada, semua ada. Kalau kita biasa, kalau tak pasal pergi Tokyo misalnya, tak ada. Jadi cerita tentang adanya Tokyo dan sebagainya, itu cerita mutawatir. Itu mutawatir tu kan, bukan seorang dua royak, lama. Tak mungkin selama tu orang berdusta, orang pelawak. Tapi ada juga hak mutawatir, hak bohong. Ada juga. Misalnya apa dia kata? Naga naga kan, sejenis ular. Ada. Sama dia kelih. Ya saja, ya boleh.